Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Anis Salihah dan bersama 3 rakan kumpulan saya, kami dari J4CEM 1103 bagi kursus CTU 211 Etika Sains dan Teknologi Islam. Hari ini kami akan membentangkan analisis mendalam kajian kami mengenai topik sunnah yang penting, iaitu perubatan bekam, analisis dari sudut syariah dan kesihatan. Bekam atau al-hijamah mempunyai sejarah yang panjang melintasi peradaban kuno. Namun, dalam konteks kita, ia istimewa kerana ia adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, iaitu kaedah rawatan yang menghubungkan fizikal dan spiritual. Dalam Islam, bekam dikategorikan sebagai tiba al-nabawi, iaitu perubatan Nabi. Ulama telah sepakat bahawa hukumnya adalah harus dan sangat digalakkan. Nabi SAW sendiri menganjurkan bekam. Malah hadis menegaskan bekam adalah sebaik-baik rawatan yang kamu gunakan. Keharusan ini bukan sekadar tradisi, tetapi berlandaskan prinsip utama dalam Islam, iaitu maqasid syariah. Bekam menyokong penuh matlamat hifz an-nafs, iaitu memelihara nyawa dan kesihatan. Ia adalah manifestasi jelas bahawa syariah membenarkan segala usaha rawatan yang efektif untuk kesejahteraan umat. Lebih menarik, amalan bekam moden yang menggunakan cawan plastik atau kaca serta bilah bedah pakai buang adalah contoh living hadis yang menunjukkan fleksibiliti Islam dalam menerima inovasi teknologi selagi prinsip asas kebersihan dan etika aurat dipatuhi. Pengalaman bekam yang beretika, khususnya dari segi menjaga aurat pesakit, amat ditekatkan dalam memastikan rawatan ini tidak lari daripada kerangka syariat. Berdasarkan daripada soal selidik yang kami dapati daripada 50 orang responden tentang isu keselamatan dan kebersihan, seramai 48% responden bimbang tentang penggunaan alat dan tidak steril, manakala 26% lagi mahukan pemantauan pihak berkuasa. Hal ini kerana data menunjukkan masyarakat kini sangat peka terhadap aspek keselamatan dan kualiti rawatan. Walaupun mereka yakin tentang kebaikan bekaman, iaitu detoksifikasi dan tenaga, kebimbangan utama adalah risiko jangkitan. Kesimpulannya, pengamal bekam wajib mematuhi garis panduan klinikal yang ketat untuk mengekalkan kepercayaan orang awam. Saya serahkan kepada saudari Nur Ain. Terima kasih Anis. Dari lensa sains, bekam darah beroperasi melalui 2 mekanisme utama, iaitu fizikal dan neurologi. Secara fizikal, apabila cawan dipam, ia menghasilkan tekanan vacuum yang kuat. Tekanan ini bertindak menarik darah dan bendali tisu ke permukaan kulit. Tarikan ini membantu melonggarkan dan mengeluarkan darah statik, iaitu darah yang peredarannya perlahan, terkumpul di kapilari kulit serta mengandungi toksin, sisa metabolik dan sel yang telah rosak. Proses ini boleh diibaratkan sebagai detoksifikasi mikrobadan. Setelah darah kotor dikeluarkan, ia merangsang tubuh untuk menghasilkan darah baru yang lebih sihat. Ini secara tidak langsung membantu memperbaiki peredaran oksigen dan nutrien ke seluruh badan, meningkatkan keseimbangan fisiologi secara keseluruhan. Selain aspek darah, bekam juga berfungsi melalui sistem saraf. Rangsangan kuat pada saraf kulit melalui vacuum dan torehan halus ini mengaktifkan sistem saraf periferi. Ini mencetuskan tindak balas yang dikenali sebagai teori gate control of pain. Mengikut teori ini, rangsangan bekam yang kuat akan mengatasi dan menutup laluan isyarat sakit ke otak, lalu mengurangkan persepsi rasa sakit kronik seperti sakit kepala atau sakit belakang dengan serta-merta. Proses ini melepaskan hormon endorfin, iaitu ejen penahan sakit semula jadi badan. Secara keseluruhan, bekam adalah proses stimulasi sistematik yang memberi manfaat kepada peredaran darah, detoksifikasi dan fungsi saraf. Berdasarkan soalan kaji selidik, keberkesanan bekam mengurangkan penggunaan ubat moden memberi keputusan yang berikut. Majoriti responden sebanyak 38% melihat bekam sebagai kaedah tradisional turun-temurun, diikuti dengan kesan positif terhadap kesejahteraan badan sebanyak 34%. Bekam dilihat sebagai alternatif yang lebih natural
berbanding ubat sintetik yang sering dikaitkan dengan kesan sampingan. Kepercayaan ini bukan sahaja atas faktor fizikal, malah dipengaruhi oleh faktor budaya dan sejarah. Masyarakat cenderung memilih bekam kerana sifat rawatannya yang holistik dan menyeluruh. Soalan kaji selidik berikutnya, persepsi keberkesanan saintifik terhadap bekam. Memberi keputusan yang berikut. Sebanyak 84% bersetuju bahawa bekam mampu menurunkan ketiga-tiga parameter iaitu kolesterol, glukosa dan asid urik. Ini menunjukkan terdapat keyakinan yang sangat tinggi terhadap kemampuan bekam dalam mengawal penyakit metabolik. Walau bagaimanapun, ulasan teks mengingatkan bahawa ini adalah persepsi umum dan bukannya bukti klinikal mutlak. Ia menunjukkan bahawa maklumat mengenai manfaat bekam semakin disebar luas, namun masih ada segelintir yang masih kurang tahu dan memerlukan pendedahan saintifik yang lebih lanjut. Terima kasih kepada saudara Noain. Keberkesanan bekam bukan sekadar persepsi, ia disokong oleh pelbagai kajian klinikal. Manfaat pertama yang signifikan ialah dalam pengurusan kesihatan vaskular dan metabolik. Bekam darah terbukti berkesan menurunkan tekanan darah, sistolik dan diastolik bagi pesakit hipertensi untuk mengurangkan beban pada saluran darah. Kedua, bekam membantu dalam keseimbangan metabolik. Ia didapati membantu mengurangkan paras kolesterol, glukosa dan asid urik dalam darah. Ia menjadikan ia terapi komplementari yang baik untuk pencegahan penyakit kronik seperti gout dan diabetes. Ketiga, bekam adalah rawatan terbaik untuk kesihatan penyakit kronik. Ia sangat efektif untuk masalah seperti sakit belakang yang sangat kronik, sakit leher dan juga migrain. Ia berfungsi dengan mengurangkan kekakuan otot dan keradangan tempatan. Untuk mengukuhkan bukti kritikal ini dengan pandangan masyarakat, kami menjalankan kajian soal selidik. Dalam dapatan kami sangat positif. Majoriti responden sangat percaya bahawa bekam adalah rawatan sunnah yang bermanfaat. Secara spesifik, responden melaporkan keberkesanan yang tinggi dalam 3 aspek utama. Pertama, ia mengurangkan keletihan badan. Kedua, ia membantu menstabilkan emosi. Dan yang ketiga, ia meningkatkan kualiti tidur mereka selepas rawatan. Data ini jelas menunjukkan bahawa keberkesanan bekam disokong oleh ilmu klinikal dan turut diyakini serta dirasakan manfaatnya secara meluas oleh masyarakat. Seterusnya, kita beralih kepada aspek paling penting, etika dan garis panduan. Terima kasih kepada saudari Huda. Meskipun bekam sangat bermanfaat, ia mesti diuruskan dengan beretika tinggi. Bekam kini diiktiraf di bawah Perubatan Komplementari dan Alternatif CAM oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menuntut standard yang ketat. Etika yang paling utama termasuk memastikan pengamal bertauliah yang melakukan rawatan. Tauliah ini menjamin pengamal mempunyai pengetahuan anatomi yang mencukupi untuk mengelakkan kecederaan serius. Kedua, aspek keselamatan dan kebersihan adalah kritikal. Wajib menggunakan peralatan steril dan pakai buang, cawan dan bilah bedah sepenuhnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengelakkan risiko jangkitan silang penyakit bawaan darah hepatitis B atau C dan HIV. Ketiga, penting untuk memahami kontraindikasi utama. Bekam tidak sesuai bagi pesakit yang mengambil ubat pencair darah seperti warfarin kerana risiko pendarahan berlebihan. Ia juga dilarang bagi mereka yang menghidapi penyakit darah serius seperti hemofilia pada kawasan kulit yang mempunyai luka terbuka. Sebagai kesimpulan akhir, jelaslah bahawa terapi bekam adalah warisan sunnah yang kukuh disokong oleh sains dan klinikal moden serta mendapat kepercayaan meluas daripada masyarakat. Bekam mencapai sinergi harmoni yang sempurna antara ilmu, agama dan perubatan, menyokong penuh matlamat makasih syariah dalam memelihara kesejahteraan holistik manusia, merangkumi fizikal, mental dan spiritual. Marilah kita terus melestarikan amalan bekam yang berkualiti, selamat dan beretika ini agar manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.